Kawan rasa kalau dimulakan satu peperangan oleh pihak Israel laknatullah terhadap antara dua negara, itu adalah sama sekali Mesir, Egypt ataupun Turki, Israel akan bermula dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 30 hari bulan 5 2026. Video ni agak panjang sikit kerana kita nak diulaskan sikit tentang siapakah yang akan kenakan serangan dulu kalaulah Israel dia akan mulakan satu peperangan baru seperti yang dia telah diumumkan baru-baru ini terhadap Turki dan Mesir. Tetapi video ini tidak ada sumber daripada mana-mana. Ini hanya sekadar ulaskan dan kemungkinan. Wallahu alam akan jadi ataupun tidak. Jadi saya berharap korang semua bersabar dan dengar elok-elok. Mulanya bagi saya kalaulah Israel laknatullah akan dibermulakan satu peperangan, dia akan pilih Mesir. Mungkin ramai yang akan tanya kenapa Mesir? Kerana Mesir nombor satu adalah bersebelahan dengan tanah penjajahan haram Israel. Dan kenapa lagi satu? Kerana Israel ingin apabila Mesir berperang, dia boleh kawalkan Gaza sepenuhnya. Yang ketiga, kerana Mesir adalah satu negara Arab yang punya penduduknya terlalu ramai, lebih kurang 100 lebih juta, kan? 100 juta lebih. Dan kemudian Mesir antara salah satu negara yang dah ada kelengkapan ketenteraan yang terlalu besar. Dan kenapa bukan Turki? Turki kerana adalah salah satu negara yang berjarak jauh dengan sempadan Israel ataupun tanah penjajahan haram itu. Jadi itu adalah pilihan kedua. Dan ada lebih banyak saya akan berceritakan. Tetapi kenapa Israel akan bermulakan peperangan dan siapakah yang akan sokong Israel dalam peperangan ini? Bagi saya, Israel akan bermulakan peperangan ini dalam kesorangan, sama seperti peperangan 1967 yang pernah dialami oleh negara Mesir terhadap Israel dalam waktu itu. Jadi bagi saya, Amerika tidak akan masuk campur tangan direct seperti sekarang dalam Iran. Israel akan menghadapi seorang. Tetapi pula tentang Turki dia tidak akan masuk campur tangan juga oleh Amerika Syarikat. Yang akan masuk campur tangan kemungkinan adalah negara Greece dan Kypros. Dua negara ini mungkin akan berjadi sebagai kawan baik oleh Israel dan mereka akan mendapatkan contohnya serangan daripada tiga bahagian.